Cuaca sekarang makin panas. Anda sudah bersedia elak strok haba? Strok haba boleh berlaku dengan cepat dan berbahaya, terutama kepada kanak-kanak, warga emas dan mereka yang aktif di luar. Pastikan anda minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jika melakukan aktiviti fizikal, minum setiap 15 hingga 20 minit. Elakkan berada di luar ketika cuaca terlalu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Gunakan pakaian yang ringan, longgar dan berwarna cerah. Jangan lupa pakai topi atau guna payung. Sentiasa cari tempat teduh atau berhawa dingin dan kerap mandi atau basahkan badan untuk kekalkan suhu. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan buah-buahan dan minuman berjus untuk kekal segar. Paling penting, jangan sesekali tinggalkan kanak-kanak dalam kenderaan walaupun untuk seketika. Lindungi diri anda dan keluarga. Cegah sebelum terlambat.